Okay guys, hari ni aku nak bawa kau satu pot Vade Legend dekat depan ni guys, Pasar Alor Gajah. Hello aunty. Wah, aunty tengah goreng apa ni? Vade. Vade ni semua aunty buat sendiri kan? Ya. Oh, Vade kat sini berapa ringgit aunty? Dia ada 11 RM5. Ha? 11 RM5. 11 pieces RM5. Murah Semua sama, boleh pilih Boleh. mana-mana lah, campur boleh lah. Boleh. Oh, kalau buat macam tu aunty buatkan saya RM5 lah. Boleh. Oh, ni Vade ni aunty dah berniaga berapa tahun dah aunty? Dah 30 tahun. 30 tahun guys jadi kepada orang Alor Gajah, aku confirm korang mesti kenal aunty ni. So aunty buka setiap hari apa aunty? Setiap hari. Setiap hari? Hari-hari lah. Hari-hari ada. Kalau ada cuti, kalau nak cuti lah. Oh, jam berapa sampai jam berapa? 7 sampai pukul 4. 7 sampai pukul 4 Oh mantap. Ni guys, aku daripada kecil dah makan nanti ni punya Vade. Dulu atuk aku suka beli, sekarang ayah aku pun suka beli and aku pun suka beli. Ni dia guys, Vade Legend Alor Gajah. So kalau korang nak datang boleh support aunty ni betul-betul dekat depannya Pasar Alor Gajah. Dekat ni Cendol Jelatang, okey? Oh, aunty buat Vade ni seorang-seorang je ke atau ada anak-anak tolong? Tak ada. Diorang ada masing-masing punya. Oh, semua sudah besar lah. Ya. Oh, habis aunty satu orang lah berniaga sini Ini maruku pun aunty buat sendiri juga? Buat sendiri dia. Oh, mantap. Okey, dah siap aunty Okey, dah. Nak cili ke? Boleh aunty, nak cili boleh? Oh, ada cili aunty Ya. Aunty letak cili apa? Cili akar. Oh, cili akar. Oh, tengok. Oh, ni pedas-pedas lah. Dah. Oh. Okey, gerun tak gerun? Aunty kalau macam ni gerun nanti, terima kasih. Okey.